Okay, hello, Assalamualaikum guys. Hari ni kami bersama kami Bangi daripada Dharma Motor. Hari ni kan ada dekat Dharma Motor Semenyih. Okay, ada beberapa motor yang kita ada ready stock dekat Dharma Motor Semenyih ni. Okay, first kita ada Yamaha MT-15. Yang ini tahun 2023. Harga dia 6,900, mileage dalam 50,000 lebih. Okay, tapi kan nak offer 5,500 ambil. Siap insurans, siap rotek, siap tukar nama. Okay, lepas tu kita ada Bosch S1 yang ni baru. 250cc. Okay, harga dia 16,200, dah siap insurans, dah siap rotek. Okay, untuk loan korang PM je. Okay, okay, next kita ada SM Sport. Okay, minggu ni dekat Dharma Motor Semenyih dah sold dekat 2 unit SM Sport 110E. Sebab harga dia kita tengah offer 3,500 je. Okay, lepas tu kita ada SM Sport 110R. Yang ini harga cash 4,200, tapi yang ni tengah offer 3,800 saja, siap on the road, siap insurans, siap rotek, siap helmet, lock, baju hujan, bako depan semua dapat sekali. Okay, lepas tu kita ada yang ni SYM VFE. Yang ni cash on the road 9988. Okay, siap insurans, siap rotek, semua complete. Lepas tu kita ada S-Max, Yamaha S-Max pun kita ada ready stock. Dekat HQ itu pun ada ready stock lagi. Jangan risau, PM je, tanya detail harga pun semua boleh, tak ada masalah. PM je kan. Okay, lepas tu kita ada CF Moto 250 Lite, cash on the road 10,300 saja, 250cc. Lepas tu kita ada BX 200i, 8,100, siap insurans, siap rotek, on the road lah. Okay, lepas tu kita ada QJ Moto SRK 250S. Okay, yang ini 9,900. Okay, 9,900 naked bike. Okay, lepas tu kita ada W Moto Classic 125 yang ni automatic. Okay, yang ini cash on the road 6,100, harga offer kita. Okay, lepas tu kita ada Yamaha Ego Avantis. Yamaha Ego Avantis ni cash on the road 6,500 sahaja, siap on the road. Okay, lepas tu kita ada Yamaha PG1, yang ini 7,000 lebih. Lepas tu kita ada Yamaha NVX V2 pun kita ada ready stock. Ini yang pakai kunci, yang ni 12,500 sahaja, siap on the road. Okay, lepas tu kat belakang ni kita ada yang ini Yamaha NVX V3 yang versi bukan SP lah, maksudnya versi standard untuk V3. Yang ini cash on the road dalam 14 lebih. Okay, lepas tu kat sini pun kita ada second hand NMAX. Ini NMAX V2 2020, cash on the road 6,900 saja. Okay, lepas tu kita ada Modenas Elite. Yang ini 150cc, cash on the road 8,000 saja. Okay, lepas tu kita ada Z15 GT, cash on the road 8,500. Okay, Z15 GT pun tengah hot sekarang. Lepas tu kita ada Honda Vario 125, yang ni cash on the road 7,800 saja. Okay, next kita ada Escobia, ini dah jual. Tapi kalau korang nak beli cash on the road 14,500. Okay, so dekat M-Force Kajang kita ada ready stock lagi. Jangan risau, korang PM je Kai atau Lepe dekat bawah. Okay, lepas tu kita ada Honda RSX. Ini tahun 2022, mileage dalam 1 atau 2 macam tu lah, kilometer. Lepas tu harga dia 6,500 saja. Ini motor interchange tau. Dia ada nombor plate tapi tak pernah jalan lagi. Okay, lepas tu ini Benelli Panaria, yang ni dah sold juga. Okay, lepas tu kita ada Honda Vario 125. Okay, lepas tu kita ada Modena Skriz, yang ni second hand, motor tahun 2021, cash on road 2,800 saja. Lepas tu kita ada W Motor Griffin 205. Okay, yang ini cash on road 9,500 sahaja. Okay, ini dia pakai keyless, lepas tu kompartmen dia pun besar juga. Okay, next kita tengah ada offer untuk W Motor BX 150S. Yang ini cash on road 7,000. Untuk bulan ni sampai 31 Ogos saja, kita akan bagi dia satu top box 35 liter. Lepas tu helmet, lock, baju hujan semua dapat sekali. Okay, yang ni cash on the road 7,000. Okay, lepas tu W Motor Island. Okay, W Motor Island sekarang kita tengah offer 6,800. Free gift dia helmet, lock, baju hujan. Okay, lepas tu sebelah ni kita ada motor yang terbaru daripada W Motor, Nexi Plus Pro. Okay, dia dah upgrade sikit daripada yang sebelum ni. Okay, Nexi Plus Pro pun kita ada ready stock. Yang ini cash on the road 9,500 saja. Okay, lepas tu kita ada XDV Evo 180. Okay, yang ini cash on the road 9,700 sahaja, siap on the road. Okay, next kita ada SYM JX. Kalau korang nak cari skuter 150, lepas tu tahun 2022, yang ni 3,700.
SYM JX ni pun sedap juga bagi Kai. Okay, lepas tu kita SM Sport warna merah pun ada. Kita ada stok 8 unit tapi dah jual dekat 2-3 unit dah SM Sport 110 ni minggu lepas. Next kita ada Aveta Nova 200 pun kita ada ready stock. Okay, dekat Dharma Motor Semenyih. Yang ni 9,500 saja siap on the road. Lepas tu kita ada Moda Euro E. Okay, yang ni 118.8cc. Tangki minyak dia 5.5 liter. Lepas tu dia banyak lah function-function macam hazard light. Lepas tu ruang kompartmen dia besar. So yang ni Kai recommend sangat. Cash on the road kita tengah offer untuk 6 unit pertama sahaja. Yang ini cash on the road 4,400 sahaja. Okay. Lepas tu NVX yang standard besi kunci pun kita ada ready lagi, warna biru, warna hijau. Yang ini 12,500 saja siap on the road. Okay. Yang ini itu. Lepas tu dia pakai kunci lah. Okay. Lepas tu kita ada Yamaha Ego Avantis, Yamaha Z115 ada ready stock. Lepas tu ni stock SM Sport lah. Ada yang dah jual and ada yang ready stock lagi. Okay. So korang PM je, nanti kita akan check balik stock. Okay, next dekat belakang. Kalau untuk second hand kita tinggal yang ni ada juga. Ada yang SYM, yang ni 2,300. Lepas tu kita ada SYM pakai clutch. Yang ni 2,000 siap on the road. Lepas tu yang 1,500 pun ada. Okay, ni besi yang second hand lah. Okay, lepas tu kita ada SYM Husky 200 kat sini. Cash on the road 10,500 saja. Okay. Yang ni pun saya recommend sangat sebab sebelum ni dia dah ada yang besi 150. So yang ni yang 200cc punya. So tangki minyak dia besar juga 15 liter. Okay, next kita ada Yamaha Ego Gear. Yang ni 125cc. Okay, yang ini cash on the road dia dalam 6,600. Okay, lepas tu kita ada EZ115. Yang ni pun dalam 6,000 sahaja. Okay, lepas tu SM Sport pun kita ada ready stock warna merah satu lagi. Lepas tu Y150 SE, kalau yang nak color ni kita ada ready stock lagi. Okay, so kita simpan belakang. Jadi siapa yang nak boleh PM kita. Okay. Alright, lepas tu RSX pun kita ada ready stock. Lepas tu dengan NVX yang V3, yang besi standard pun kita ada ready stock juga. Jadi kalau korang berminat dengan motor-motor yang Kai tunjuk tadi, korang boleh contact je kita orang dekat bawah. Ataupun korang boleh walk in terus ke Dharma Motor Semenyih untuk view daripada motor-motor yang Kai tunjuk tadi. Okay, so itu saja pada Kai. Thank you for watching.